Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para pensyara. Hari ini saya Tiokowi dari kelas PPS 314 akan melaksanakan tugasan GKKO 1062 iaitu pembentangan. Kokurikulum bukan sekadar aktiviti sampingan untuk mengisi masa lapang, tetapi merupakan satu wadah wajib yang diwartakan dalam sistem pendidikan negara. Dan mari kita telusuri setiap bahagian secara mendalam. Yang pertama sekali adalah pengenalan. Menurut kepada Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, kegiatan kokurikulum bermaksud apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah iaitu kurikulum yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Secara amnya, kokurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang wajib diikuti oleh semua murid di sekolah bagi menyokong perkembangan potensi mereka secara menyeluruh dari segi jasmani, imani, rohani dan intelek. Dan ini juga dikenali sebagai JERI. Dan seterusnya, saya akan menerangkan tentang 5 dasar dalam kokurikulum, iaitu kokurikulum sebahagian, kurikulum kebangsaan termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum. Yang kedua, penyertaan murid dalam segala kegiatan kokurikulum adalah wajib. Yang ketiga, penyertaan semua guru sebagai penjawat awam atau perkhidmatan awam. Yang keempat, kegiatan kokurikulum hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang memberikan murid-murid peluang. Dan yang akhirnya adalah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada sebarang unsur diskriminasi. Pertama sekali adalah iaitu dasar 1, kokurikulum sebahagian, kurikulum kebangsaan. Ini bermakna status kokurikulum adalah setaraf dan sebahagian daripada corak pendidikan rasmi negara, sama seperti subjek akademik di bilik darjah, dan sesiapa yang enggan melaksanakan akan dianggap sebagai melanggar peraturan kurikulum pusat. Yang kedua, iaitu penyertaan murid dalam segala kegiatan kurikulum adalah wajib. Setiap pelajar yang mendaftar di sekolah kerajaan ataupun bantuan kerajaan wajib mengambilkan bahagian ini. Dan kepada yang ketidakhadiran tanpa sebab yang munasabah akan dikira sebagai pelanggaran disiplin sekolah ataupun ponteng. Dan yang ketiga adalah penyertaan semua guru sebagai penjawat awam ataupun perkhidmatan awam. Dan ini bermaksudlah guru-guru bertindak sebagai penjawat awam yang memegangkan amanah rasmi, dan penglibatan guru dalam menilai, mengajar dan mengurus aktiviti ini bukan sekadarnya sukarela tetapi sebahagian daripada skim perkhidmatan dan tugas rasmi mereka. Dan seterusnya adalah yang keempat, kegiatan kokurikulum hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang memberikan murid-murid peluang. Setiap aktiviti mingguan tidak boleh dijalankan secara tangkap muat, dan sekolah mesti menyediakan rancangan tahunan, silibus dan modul bertulis bagi memastikan setiap murid mendapat peluang yang adil untuk menerokan bakat dan potensi diri masing-masing. Dan akhirnya adalah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada sebarang unsur diskriminasi. Dan inilah bermaksud semua aktiviti mestilah bersifat inklusif dan pihak sekolah adalah dilarang sama sekali menyekat penyertaan mana-mana murid berdasarkan perbezaan kaum, jantina, tahap akademik ataupun latar belakang sosioekonomi. Dan seterusnya adalah pelaksanaan kepada dasar-dasar kokurikulum tersebut, iaitu yang pertama sekali adalah pihak sekolah menyusunkan jadual perjumpaan tahunan secara rasmi dan teratur, menyamaikan ketelitian perancangan jadual waktu akademik. Yang kedua, setiap murid wajib mendaftarkan dalam 3 komponen, iaitu
badan beruniform, kelab persatuan, sukan dan permainan. Dan yang ketiga, guru-guru dilantik secara rasmi oleh pengetua ataupun guru besar melalui surat lantikan tugas sebagai guru penasihat atau jurulatih. Dan yang keempat, aktiviti dijalankan berdasarkan rancangan silibus ataupun buku panduan unit masing-masing untuk mengukuhkan apa-apa yang dipelajari di bilik darjah. Dan yang akhirnya adalah pihak sekolah adalah dilarangkan menyekat mana-mana murid daripada menyertai persatuan berdasarkan kaum, jantina, tahap akademik ataupun latar belakang sosioekonomi. Dan yang pertama sekali adalah pihak sekolah menyusunkan jadual perjumpaan tahunan secara rasmi dan teratur, menyamaikan ketelitian perancangan jadual waktu akademik. Bagi memenuhi konsep kepelbagaian, pihak sekolah adalah mewajibkan setiap murid menyertai 3 komponen berbeza, iaitu pasukan badan beruniform untuk disiplin, kelab atau bersatuan untuk akademik dan hobi, dan sukan permainan untuk kecergasan fizikal. Dan seterusnya, pelaksanaan waktu adalah berstruktur mengikuti surat perkelilingan ikhtisas. Dan sebagai contoh, sekolah menengah wajib memperuntukkan 180 minit seminggu, manakala sekolah rendah tahap 2 memerlukan 120 minit seminggu bagi memastikan masa interaksi yang cukup. Dan yang seterusnya adalah sistem pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum ataupun PAJSK dilaksanakan. Dan pihak sekolah menggunakan sistem ini untuk merekod sebarang kehadiran, jawatan yang disandang, tahap penglibatan dan pencapaian murid secara berpusat. Dan skor penilaian ini akan ditukarkan kepada merit 10% untuk kegunaan masa depan mereka. Dan seterusnya adalah peranan pentadbir dan lantikan rasmi guru penasihat, iaitu dalam poin ketiga, iaitu guru-guru dilantik secara rasmi oleh pengetua ataupun guru besar melalui surat lantikan tugas sebagai guru penasihat atau jurulatih. Guru penasihat wajib hadir secara fizikal dalam setiap perjumpaan untuk mengawal selia aktiviti dan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keselamatan murid bagi mengenakan sebarang liabiliti undang-undang. Dan seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan dasar kurikulum, iaitu jaminan hak sama rata, pembentukan model insan holistik, keberkesanan pengurusan dan keselamatan, dan akhirnya adalah nilai tambah untuk masa depan murid. Daripada poin 1, iaitu jaminan hak sama rata, melalui dasar kelima, perpanduan kaum dapat dipupuk secara semula jadi dan murid-murid daripada pelbagai latar belakang dipaksa bekerjasama dalam satu pasukan, sekaligus meruntuhkan tembok rasisme dan membina toleransi sejak awal usia. Dan yang kedua adalah pembentukan model insan holistik. Dasar-dasar kurikulum ini menyokong falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang. Di luar kelas, murid diasah dengan kemahiran insannya, iaitu soft skills seperti komunikasi berkesan, pemikiran kritikal semasa krisis, dan bakat kepimpinan yang tidak boleh diperolehi melalui buku teks semata-mata. Dan yang ketiga adalah keberkesanan pengurus dan keselamatan. Nilai tambah untuk masa depan akademik ini juga penting kepada dasar kurikulum. Dan hal ini kerana permakahan kurikulum yang diiktirafkan dalam PAJSK bertindak sebagai wajaran merit, iaitu 10%, dan ini akan memberikan kelebihan persaingan yang sangat kritikal kepada murid apabila mereka memohon kemasukan ke sekolah berasrama penuh, SDP, matrikulasi atau universiti awam pada masa depan. Seterusnya adalah apakah akan berlaku jika pihak sekolah ataupun guru gagal membuat sedemikian. Dan melalui maklumat yang salah dicari,
Beginilah adalah hukuman yang akan dikenakan kepada guru ataupun pihak sekolah apabila mereka gagal membuat sedemikian. Yang pertama sekali adalah penalti am dan hukum mahkamah. Yang kedua adalah tindakan tata tertib terhadap guru. Dan yang ketiga adalah kesan negatif terhadap murid dan sekolah. Yang pertama sekali, penalti am dan hukuman mahkamah di bawah Akta Pendidikan 1996. Di bawah Seksyen 135, kegagalan mematuhi kurikulum kebangsaan adalah suatu kesalahan jenayah undang-undang. Pihak pengurusan sekolah yang bertanggungjawab boleh dihadapkan ke mahkamah dan didenda sehingga RM5,000 atau dipenjarakan sehingga 6 bulan bagi kesalahan pertama. Dan yang kedua adalah tindakan tata tertib terhadap guru dan yang sebagai pejabat awam. Guru yang mengingkari surat arahan lantikan tugas boleh dituduh di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam iaitu Kelakuan dan Tata Tertib 1993 atas kesalahan ingkar perintah. Dan ini boleh menjejaskan markah prestasi tahunan mereka iaitu PBPPP, menyekatkan kenaikan pangkat ataupun membawa kepada tindakan amaran keras dan potong gaji oleh lembaga tata tertib. Yang ketiga adalah kesan negatif terhadap murid dan sekolah iaitu kerugian merit terhadap murid dan kejatuhan grade sekolah. Dengan ini, murid tidak akan mempunyai rekod aktiviti dan ini telah menyebabkan markah PHSK mereka kosong dan peluang menyambung pelajaran terjejas teruk. Daripada sudut institusi pula, grade penerapan kualiti sekolah iaitu SKPM akan jatuh merosot di peringkat daerah dan negeri akibat kegagalan pengurusan. Sebagai kesimpulan, dasar utama kurikulum bukan sekadar garis panduan longgar tetapi merupakan satu ketetapan perundangan yang mandatory dan dinamik. Dasar ini adalah memastikan tiada diskriminasi berlaku dalam pembentukan model insan yang syumul dan seimbang, dan komitmen menyeluruh serta kepatuhan penuh daripada pihak sekolah, guru dan murid adalah kunci utama bagi memastikan matlamat pendidikan negara tercapai dengan jayanya. Sekian sahaja pembentangan saya dan sekian terima kasih.